Setakat kita berpolitik, kita boleh kempen, oh kita menang, kita akan turunkan premium, kita akan turunkan cukai. Tapi time menang, tabak tak boleh buat. Kenapa? Macam mana nak selesaikan kos hari hidup? Sebenarnya kita tak boleh selesaikan masalah melainkan kita selesaikan semua peringkat yang melibatkan kos hari hidup. Sebab itu marilah parti mana pun, kalau mereka tak ada asas kefahaman agama, mereka tak boleh selesaikan masalah ini kalau mereka hanya tukar kepimpinan, tukar parti tanpa menukar cara dan tanpa kita menukar apa yang kita istilahkan sebagai sistem yang ada yang bercanggah dengan Islam. Macam saya ambil contoh, macam saya ambil contoh. Kita nak selesaikan masalah kos hari hidup. Saya dah banyak buat kajian tentang perkara ini. Dia akan balik kepada satu sebab yang paling utama, iaitu masalah yang melibatkan properti ataupun rumah ataupun kediaman. Cuba kita tengok gaji kita. Gaji kita katakan 3,000 bayar installment rumah, installment kereta dan sebagainya. Apa yang paling membebankan installment kita? Semua tahu paling utama adalah rumah. Sama juga kalau orang berniaga. Saya ada perniagaan. Kos yang paling besar yang menjadi overhead dalam perniagaan adalah properti, ataupun kalau buka kedai adalah sewa kedai dan seumpama yang melibatkan properti. Maknanya kalau saya buka kedai, apa yang jadi kos dalam harga barang? Dua perkara besar, iaitu installment rumah saya sendiri. Kalau saya buat installment, tapi saya tak buat installment lah. Kalau kebanyakan orang dia buat installment. Installment bulanan rumah adalah kos kepada perniagaan. Ni kalau orang betul-betul faham perniagaan, dia akan faham. Kalau orang tak faham perniagaan, dia akan fikir sebab apa? Itu cerita panjang tu. Cuma saya nak sebutkan bahawa kalau orang yang betul-betul berniaga, dia faham bahawa yang pertama kosnya ialah kos kita sendiri bayar installment rumah. Yang kedua ialah kos yang melibatkan kedai ataupun premis yang kita sewa. Dua kos ini sebenarnya menjadi elemen yang paling besar dalam sesuatu harga barang. Kalau tak boleh selesai dua ni, saya boleh sebutkan bahawa susah kita nak selesaikan kos hari hidup. Kemudian kereta yang melibatkan pelbagai cukai yang zalim sebenarnya, yang mana kita nak buang elemen haram ni, dia bukan kata kita perlu buang elemen haram. Tetapi juga kita perlu membawa alternatif kepada benda yang haram. Di sini diperlukan kepada kepakaran dalam hukum. Macam contoh saya ambil PH, hari ni menang, esok turun harga minyak. Kemudian macam-macam alasan tak turun sampai hari ni. Bahkan naik ada. Saya tak nak charge dari segi perkara tersebut, tapi saya nak tegaskan bahawa siapa-siapa saja yang memerintah, kalau pakai sistem yang sedia ada, tak kira lepas ke siapa ke, maka harga minyak tak akan boleh turun. Sama juga macam saya kata di kos hari hidup, naiklah siapa-siapa pun dengan sistem yang ada, hatta pas sekalipun dengan sistem yang ada, maka kita tak akan berselesaikan kos hari hidup. Sebab apa? Sebab kita tak ubati masalah daripada pokok pangkalnya. Ini saya nak terangkan. Jadi saya ambil contoh lebih mudah lah. Bayangkan masyarakat kita semua minum rokok. Mereka tak pernah kenal air kopi, mereka tak pernah kenal air teh, mereka tak pernah kenal benda-benda yang harus, yang mereka kenal benda haram. Kalau mari seorang yang Islamik tapi bukan fuqaha, apa dia buat? Okey, kita menentang arak yang haram. Baik, kalau dia tentang arak yang haram, baiklah. Dia pemerintah, dia pun hapuskan arak. Tapi dia tak pernah tahu air teh, tak tahu air kopi, tak tahu air itu, tak tahu air kosong pun tak tahu. Jadi, bila dihapuskan arak, rakyat nak minum apa? Maka di sini dia perlukan seorang fuqaha yang tahu mana yang halal, ganti benda yang haram. Contoh saya ambil tadi, baik. Saya ada banyak bincang dengan sahabat-sahabat. Masalah besar yang sebab apa kos properti tinggi? Sebabnya ialah mana-mana kerajaan negeri, income yang utama mereka adalah tanah. Selangor sebagai contoh. Macam baru ni ada saya bincang dengan sahabat yang mana merungut tentang premium yang sangat mahal. Kawasan saya ni kalau premium 1 ekar tak nak convert pertanian kepada perumahan dalam 300,000. Sebelah saya, sebelah Subang dan seumpamanya, kalau 1 ekar dalam 1 juta. Jadi bayangkan macam mana orang nak dapatkan rumah kediaman. Tanah luas, undang-undang tak boleh duduk semua, kena buat satu rumah je, lebih satu rumah salah. Kalau buat juga tanpa convert tanah, orang panggil lot di kerajaan terobok. Baik, solusinya dia kata okey, kita turunkan premium. Minta maaf saya sebut. Saya cakap, kalau kita sebut nak turunkan premium, sembang sedap. Tapi kalau kita boleh perintah hanya Selangor saja, confirm saya kata kita tak boleh buat. Sebab apa tak boleh buat? Sebabnya Selangor, cuba kita tengok belanjawan Selangor, setiap tahun tak kurang 80% pendapatan kerajaan Selangor adalah daripada land revenue related. Daripada premium, cukai tanah, macam-macam, itulah sumber utama kepada kerajaan Selangor. Baik. Jadi, kita akan start kat situ. Setakat kita berpolitik, kita boleh kempen, oh kita menang, kita akan turunkan premium, kita akan turunkan cukai. Tapi time menang, tabak tak boleh buat. Kenapa? Sebab kita hanya level tahu, ni haram, arak haram. Tapi kita tak sampai level fuqaha yang tahu mana alternatif yang halal yang banyak.
Di situ kita perlukan orang yang faqih menyelesaikan masalah negara. Jadi dalam konteks tadi saya ambil contoh sebab kalau saya berhenti situ takut hanging isu tadi. Sebenarnya saya dah kaji tentang masalah berkaitan dengan isu tadi. Sekarang ni kalau kerajaan wave premium, buang semua premium, tak kenakan apa-apa cukai tanah, negeri Selangor akan jadi paling miskin. Akan jadi paling miskin. Jadi bila kita fikir balik, bila Allah haramkan cukai itu, sepatutnya dia bukan keperluan. Realiti nampak cukai itu keperluan sebab kalau kita hapuskan cukai itu kita miskin. Maknanya kalau bahasa lain kita sebut, cukai itu dah jadi darurat, keperluan. Tapi bila kita mengaji hukum, kita akan jumpa satu masalah. Allah tidak akan mengharamkan sesuatu keperluan. Maknanya kalau ikut kaedah usul tadi, yang based on akidah, maknanya cukai itu bukan keperluan sebab Allah haramkan. So mesti ada something tak kena. Maka kalau kita lead by faith punya pemikiran, kita akan cari mesti ada benda tak kena sebab Allah haramkan tapi nampak keperluan. Bila kita kaji balik, kita tengok rupanya dalam Islam ni yang tak dibuat dalam sistem sekarang ialah cukai pendapatan sebenarnya itu hak negeri bukan hak pusat. Jadi maknanya kalau pusat berikan cukai pendapatan kepada negeri menguruskan ikut cara Islam, maka negeri tidak terdesak untuk kenakan cukai-cukai yang berkait dengan tanah. Maknanya di situ kita akan boleh work premium cukai tanah kalau negeri mendapat cukai pendapatan bukan diambil oleh pusat. Tetapi kalau pusat pula wave cukai pendapatan kepada negeri, pusat pula akan miskin. Kalau ikut data yang saya pada yang terakhir ini sekitar dalam 35%, 40% cukai-cukai ini adalah pendapatan kerajaan pusat selain daripada pendapatan Petronas. Jadi maknanya kalau kerajaan pusat wave cukai pendapatan beri kepada negeri, maknanya pusat pula akan miskin. Jadi di situ ada benda yang tak kena. Jadi kita boleh sembang, kerajaan pusat beri cukai kepada negeri, tapi macam mana pusat nak selesai? Maka jawabnya ialah kalau kita kaji hukum lagi, maka kita akan dapati bahawa sumber bumi, emas, perak, pasir silika, pasir sungai dan semua public interest yang limited sources yang diperlukan oleh semua, macam pengurusan airport, macam kita kata pengurusan port, macam portland dan seumpamanya, semua benda ni dalam Islam tak boleh diswastakan. Bila tak boleh diswastakan, perlu diuruskan oleh kerajaan pusat, maka pendapatan itu 100% adalah milik kerajaan pusat. Bayangkan sahabat sekalian, kalau tak silap saya, emas galian, saya tak ingat tahun lepas ke tahun ni, dianggarkan 1.4 trilion. Bayangkan. Tapi saya boleh simpulkan bahawa emas dan seumpamanya almostnya adalah diberikan kepada swasta. Pengurusan awam, TMB, walaupun bukan sepenuhnya tapi diberikan kepada swasta. Pengurusan port, contoh senang saya ambil MHB, diberi saham kepada syarikat yang ada kaitan dengan Israel, sepatutnya benda tak boleh swasta. Contohnya lagi Puspakom, hari ni nak hapuskan Puspakom, nak tukar dengan syarikat lain pula, sepatutnya benda itu dimiliki 100% oleh kerajaan. Jadi semua benda ni kalau kita tengok, pendapatan bilion bukan juta. Emas Lubuk Mandi saja saya tengok dalam report di report di UK hari itu berkenaan dengan lombong di Lubuk Mandi, bilion. Tapi bila kita tengok kepada pendapatan kerajaan, hanya hari itu saya tengok ada satu tempat yang melibatkan pasir. Kalau tengok dia punya saham dia, laporan saham di bursa yang diapungkan syarikat pemegang tu sampai bilion, tapi dapat dekat kerajaan negeri hanya 100,000, 200,000 sahaja daripada keseluruhan pendapatan. Di sini sebenarnya menjadikan kerajaan pusat miskin. Dalam Islam benda itu tak boleh swasta. Kemudian bila miskin, kerajaan pusat bergantung kepada cukai. Bila kerajaan pusat tak cukup duit, maka dinaikkan cukai membebankan rakyat. Negeri pula terpaksa menjarah rakyat, menyekik darah rakyat melalui cukai pelbagai di sebalik tanah yang menyebabkan akhirnya yang terbeban adalah rakyat kerana hasil-hasil negara dijarah oleh pihak-pihak swasta, kapitalis-kapitalis yang menjadikan akhirnya kita terbeban dan juga kita miskin. Poin saya kat sini ialah nak selesaikan masalah ini, tak ada pengajian dalam universiti sebenarnya. Tak ada pengajian dalam universiti. Ini semua adalah pengalaman, maknanya kalau orang tu tak ada pengalaman, apatah lagi orang tu korup, macam mana nak pulihkan negara? Sebab tu PM kita bukan pakar ekonomi. Hatta Rafizi sendiri, saya cek background, dia bukan pakar ekonomi. Jadi sebab itu bila nak buat belanjawan, yang buat tu sebenarnya bukan orang politik. Yang buat tu contohnya MIA, MTA, yang buat draft semua sekali, orang politiknya endorse. Mana yang boleh masuk dekat dia orang, itu lagi cepat dia orang endorse. Mana yang rasa tak boleh masuk walaupun menguntungkan rakyat, ini mereka takkan endorse. Ini masalah kita. Walaupun orang tu kita nampak baik, walaupun orang tu kita nampak bagus, tetapi bila nak selesaikan masalah ekonomi sebagai contoh, mereka tak akan boleh. Mereka tak akan dapat. Sama juga sebagai contoh kita ambil kes-kes jenayah. Hari ini berapa banyak jenayah yang berlaku, contohnya yang kena colek
dia jadikan buruh paksa dekat Myanmar dan seumpamanya. Macam mana penyelesaian kita? Tak nampak. Tetapi kalau kita mengaji dalam bab hukum, kita akan nampak macam mana penyelesaian kepada masalah ini. Di sini sebenarnya realiti yang menjadikan negara kita memerlukan seorang PM yang betul-betul faqih dalam agama. Bukan setakat ustaz, bukan setakat ulama, tetapi mesti orang yang faqih dalam agama. Bila sebut faqih dalam agama ni, maknanya dia juga mesti tahu secara realistik perkara-perkara semasa, sebab ijtihad tak akan berlaku, melainkan mesti mengetahui perkara-perkara semasa. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Nak letakkan hukum satu-satu benda, nak jadi faqih ni, mestilah dia tahu benda yang dia letak hukum. Contohnya, hukum cukai, dia mesti faham bab cukai. Kalau dia tak faham bab cukai, dia tak jadi faqih. Setakat dia tahu hukum cukai, tapi cukai dia tak tahu, dia tak boleh jadi faqih. Sebab tu kita perlukan seorang yang faqih dalam mentadbir negara kita.